Okey, semua. Jom kita belajar algebra lagi. Okey, baik. Sekarang ni kita dah tahu dah, kita dah banyak kali ulang. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi kita pergi ke terus bahagian yang agak susah sikit. Okey, di mana contoh macam negatif 3 tambah y tambah 2 sama dengan 8. Okey, jadi kita buat apa? Seperti biasa, kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita pindahkan nombor selain ni lah. Okey, jadi pindahkan ini dan pindah ke ini. Pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi dapatlah y sama dengan apa? 8 kekal. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Tambah 2 pindah jadi tolak 2. Okey, betul, guna je lah kalkulator. Jadi dapatlah 8 tambah 3, 11. 11 tolak 2 dapat 9. Okey, settle. Okey, lepas tu pula macam mana kalau dia begini? Contoh 2y tolak 3 sama dengan 5. Okey, dan ingat balik seperti biasa, kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi 2y ni apa? 2y ni ialah darab. Sebab apa? Sebab dia 2 dengan y ni antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Okey, dia tak macam ni lah, y tambah 2 kan, dia tengah tambah tadi. Okey, tolak 3 ni tolak lah. Okey, jadi pindahkan tolak ni dulu. Jadi dapatlah 2y sama dengan 5 ni kekal, tolak 3 pindah jadi tambah 3. Jadi dapatlah 2y sama dengan 8. Okey, jadi kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang, pindah 2 pula. 2 ni kan darab, pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah y sama dengan 4. Okey, faham? Okey, baik. Sekarang ni macam mana pula kalau soalan dia macam ni? Macam 3y sama dengan 9 tolak 6. Macam tu. Tiba-tiba soalan macam ni. Okey, jadi ini senang saja sebab y ni dah memang kat sini dah. Sini pula nombor dengan nombor. Okey, jadi dia boleh tolak terus. Okey, dia sebenarnya yang ni soalan ni dia terus pergi ke baris kedua macam ni. Okey, dia terus pergi kedua sebab dia nombor dengan nombor. Jadi nombor dengan nombor boleh tolak je lah. 9 tolak 6 dapat 3. Okay, sekarang kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita pindah apa? Pindah 3 ni ke sebelah. Jadi dapatlah 3 kan darab kan, jadi bahagi. Jadi dapatlah y sama dengan 1. Okay, faham? Okay, kita contoh yang lain. Yep. Okay, contoh yang lain ialah contoh tadi apa? Okey, contoh lain ialah 2 tolak 5 sama dengan y per 3. Okey, y dah memang seorang-seorang kat sini. Bukan seorang-seorang, maksudnya dia ada satu kumulasi ni, y tolak 3. Ni pula 2 tolak 5. Jadi nombor dengan nombor boleh tolak je lah. 2 tolak 5 dapatlah, guna kalkulator, negatif 3. Okey, lepas tu kita nak pindahkan, nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahkanlah 3 yang bawah ni naik ke atas. Jadi dapatlah negatif 3 yang asal ni. Lepas tu darab dengan 3 kat bawah ni. Jadi dapatlah semua y. Okey, negatif 3 darab 3 dapatlah negatif 9. Okey, faham? Okey, settle. Okey, contoh lain ialah ini contoh macam 3 tolak 1 dengan y per 2 tambah 1. Okey, ini macam mana? Okey, pasal kat sini, belah kanan ni dia ada y per 2 tambah 1. Yang ni dia nombor-nombor je. Okey, jadi kalau macam ni kita selesaikan nombor ni dululah. 3 tolak 1 dapat 2. Okey, baik. Lepas tu kita pun selesaikan ni. Okey, jadi ini bahagi, ini pula tambah. Jadi tambah tolak jumpa, kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah ni lah tambah. Pindah ke sebelah. Jadi 2 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Sama dengan y per 2. Okey, 2 tolak 1 jadi 1. Sama dengan y per 2. Okey, kita tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita apa? Pindahkan 2 kat bawah ni. Jadi dapatlah 1 darab dengan 2. Okey, jadi sama dengan 2 1 darab 2 sama dengan y. Okey, faham? Okey, settle. Okey, lepas tu pula apa lagi?
Apa lagi ya? Tak ada idea pula. Okay, contoh macam ni. Negatif Y per 3 tambah 2 sama dengan 1. Okay, ini macam biasa. Okay, ini apa dia? Ini bahagi sebab Y per 3, negatif Y per 3. Ini pula tambah. Jadi, kita buat apa? Kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah mana tu? Pindah tambah tolak dahulu. Okay, jadi untuk kes ni tambah lah. Kita pindah. Jadi dapatlah apa dia? Negatif Y per 3 sama dengan, okay, 1 ni tak berubah. Okay, tambah 2 pindah jadi tolak 2. Jadi dapatlah negatif Y per 3 sama dengan 1 tolak 2 negatif 1. Okay, jadi pindahkan 3 ni pula. Okay, pindahkan sekali dengan negatif tu. Okay, jadi pindahkan atas. Jadi dapatlah Y sama dengan negatif 1 dengan negatif 3. Okay, jadi guna kalkulator je kalau tak tahu. Jadi negatif 1 darab negatif 3. Jadi dapatlah 3. Okay, faham? Okay, settle. Okay, contoh lain ialah, okay, contoh macam mana kalau dia ada pecahan. Contoh Y per 2 tambah dengan 1 per 2 sama dengan 1. Okay, macam mana buat? Okay, sekarang ni seperti biasa, kita belum tahu. Okay, ini apa? Ini bahagi sebab Y per 2. Okay, 2 tu bahagilah. Okay, ni pula apa? Ini tambah. Okay, walaupun dia pecahan, tapi sebab pecahan ni dia tak ada X ataupun atau huruf-huruf lah, jadi dikira tambah. Okay, jadi kita pindah ni dulu. Jadi dapatlah Y per 2 sama dengan 1 tolak 1 per 2. Okay, jadi dapatlah Y per 2 sama dengan, guna je kalkulator, 1 tolak 1 per 2 dapatlah 1 per 2. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang, pindahlah 2 ni ke atas. Jadi dapatlah Y sama dengan 1 per 2 darab dengan 2. Jadi dapatlah Y sama dengan 1 per 2 darab 2 dapatlah, potong-potong dapatlah 1. Okay, faham? Okay, baik, settle. Apa lagi ya? Apa lagi kita tinggal? Okay, mungkin ni soalan terakhir untuk hari ni, iaitu okay, kita biasakan yang pecahan. Contoh Y per 3 tambah 1 per 9 sama dengan 1 per 3 tambah dengan 1 per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Okay, jadi kita dah tahu, okay, Y per 3 ni ialah bahagi sebab Y per 3. Yang ni pula tambah. Okay, yang ni pula kekal je biasa. Okay, jadi tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni apa? Positif 1 per 3. 1 per 3 jadi dapat apa? Y per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Okay, ni kekal. Okay, tambah 1 per 3 pindah jadi tolak 1 per 3. Y per 3. Okay, guna je kalkulator, kita akan dapat negatif 3 per 3. Okay, dah negatif 3 per 3. Okay, jadi dapatlah Y per 3 sama dengan negatif 1. Okay, lepas tu kita buat apa? Nak tinggalkan Y seorang-seorang, pindah 3 bawah ni. 3 ni kan bahagi, pindah jadi darab. Ini dapatlah negatif 1 darab 3, kita dapatlah negatif 3. Okey, baik. Okey, itu sahaja setakat ni rasanya dahulu. Kita jumpa lagi video insya-Allah. Kita jumpa lagi video akan insya-Allah. Assalamualaikum, jumpa lagi.